Salam sejahtera semua, nama saya Chai. Ini merupakan inventory MERQ. MERQ bertujuan untuk menilai cara mengawal atau mengurus emosi. Tiada jawapan betul atau salah, jawapan adalah sulit. Kegunaannya untuk mengenal pasti strategi regulasi emosi, membantu kaunselor memahami cara individu mengurus emosi dan digunakan dalam penilaian psikologi dan penyelidikan, membantu merancang intervensi atau program pembangunan emosi sesuai digunakan dalam kalangan remaja, dewasa dan populasi umum. Inventory ini dia merupakan satu instrumen psikologi yang diubah sesuai daripada ERQ oleh Gross dan John, mengukur dua strategi utama iaitu penilaian semula kognitif dan juga penindasan ekspresi emosi. Ini merupakan inventory ini. Arahan menjawabnya, baca setiap pernyataan di bawah dengan teliti, kemudian tanda betul pada satu kotak yang paling sesuai dengan diri anda menggunakan skala di bawah. Julat skor MERQ menunjukkan skor minimum dan skor maksimum yang boleh diperoleh bagi setiap subskala. Ini hanya menunjukkan lingkungan skor yang mungkin diperoleh. Interpretasi dibuat berdasarkan skor bagi setiap subskala secara berasingan. Untuk penilaian semula kolektif, skor minimum ialah 6 dan skor maksimum 42. Untuk penindasan ekspresi emosi, terdapat 6 item, skor minimum 4 dan skor maksimum 28. Untuk penskoran ini, skala Likert 7 mata, tiada skor keseluruhan dan juga tiada item yang songsang. Tentang interpretasi skor ini untuk penilaian semula kolektif, skor yang lebih tinggi menunjukkan individu lebih kerap menggunakan strategi mengubah cara berfikir untuk mengawal emosi dan juga untuk penindasan ekspresi emosi, skor yang lebih tinggi menunjukkan individu lebih cenderung menahan atau menyembunyikan ekspresi emosi. Rumusan MERQ merupakan instrumen yang ringkas, mudah ditadbir dan sesuai digunakan untuk menilai dua strategi utama iaitu penilaian semula kognitif dan juga penindasan ekspresi emosi. Maklumat yang diperoleh dapat membantu memahami kecenderungan individu dalam mengurus emosi serta menyokong proses penilaian psikologi, kaunseling dan juga penyelidikan. Terima kasih atas perhatian anda. Sekian, terima kasih.